Dunia diramal berdepan penyusutan populasi yang drastik menjelang tahun 2300 dengan hanya sekitar 100 juta manusia yang akan menghuni bumi. Penurunan jumlah populasi itu turut memberi gambaran bahawa bandar-bandar serba pesat dan maju seperti New York dan London bakal menjadi sebuah kota hantu. Menurut pakar sains komputer dari Universiti Negeri Oklahoma, kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI dijangka mengambil alih hampir semua bentuk pekerjaan manusia. Dalam masa sama, kos hidup yang semakin tinggi akan menyukarkan pasangan untuk membina keluarga sekaligus menyebabkan kadar kelahiran menjunam. Situasi ini dijangka mengubah landscape dunia apabila bandar-bandar utama kehilangan penghuni dan menjadi terbiar. AI akan menjalankan pelbagai fungsi ekonomi dan sosial menyebabkan peranan manusia dalam masyarakat semakin berkurang. Populasi dunia ketika ini dianggarkan mencecah 8 bilion orang, namun jika trend ini berterusan, angka itu boleh menyusut kepada tahap paling rendah dalam sejarah moden.